Hai semua, kita akan buat Q&A si jodoh sambil makan ayam Ricis. Jom, saya akan paskan mic ni pada host kita sambil kita orang makan kepedasan. Sambil tu kita akan jawab soalan. Tahun lepas ada berapa orang crush kita orang? Seorang kan? Berapa bulan? Seminggu. Mek saya dah crush. Saya dah rasa minat dengan orang kah? Ada je, tapi dulu. Tapi kini aktornya jadi hak milik kami. Yeah, okay. Saya ada orang langsung. Orang yang suka kami saya suka orang ni. Malas sakit kepala dah. Sebab apa? Sebab maintenance tinggi kah? Oh, maintenance tinggi. Aku perlu bahagiakan mak opak pulak, baru aku bahagiakan orang yang bagus. Okay. Okay. Boleh sih memang soalan yang pedas lagi. Biar setidaknya makin pedas. Apa maksud setia bagi tak? Setia dengan seorangnya, appreciate-nya, communicate dengannya. Kita ada niat halal dengannya. Pernah dikira setia juga. Menuju ke rumah tangga lah. Senang cerita. Macam yang setia. Saya dah masa lagi. Ya kah aku tak nak curang kah apa kah saya dah masa. Setia maksudnya kita bersama dengan orangnya walaupun darinya saya ada apa-apa. Daripadanya zero tu. Waktu kita senang, jangan biarkannya Sony. Okay. Setia lagi kami. Umpan sebenarnya setia kami. Ya kah? Kenapa umpan sebenarnya setia dengan kita Si tahu walaupun kami dah beri full effort nak. Tidak yang masa yuk asyik setia dengan kami. Sebab yang kami si dapat dah nak ungkap macam ni setia. Sebab kami orang sebenarnya setia dengan kami. First, sebab yang saya duit. Second, olah kita masih ke dak kanak-kanakan. Kenapa? Kami tu memang dah matang. Tapi tidak yang masih fikir kami tu gini minyak kesalahan. Pernah sih orang terfikir nak curang dengan partner kita orang. Saya akan datang balik ke kita. Ya kami sudah curang. Sebab curang untuk orang. Kami dah dengan seorang ya. Kami dengan seorang aja. Walaupun yang susah. Ya Allah. Kepedas bah. Kami percaya yang mun kami curang dengan nak orang lain akan pola dengan kami juga. Maksudnya mun hari tu kami curang memang si kantoi tapi Tuhan nampak. Ya Abi, kami tu dah lah perempuan gitu susah minta nampak. Pentari kami tu nak curang. Jujur lah memang ada dengan kita. Kami nasib dah curang. Sen benar lah itu kita tahu. Kesian. Nang kesian memang ada. Apa expectation 5 tahun akan datang? Saya rasa memang kahwin lah. Nikah anak, rumah diimpun. Bukannya dipes dengan perempuan, dipes dengan lelaki lah. Lelaki rasanya mau kahwin, dia cari duit dah untuk harga anak orang. Betul. Macam ya lah. Betul. Macam pun kami, enjoy dengan dia perempuan. Dia pergi travel kah, dia pergi sestok kah, semuanya untuk family kami. Kami expectation dalam 5 tahun akan datang stability lah. Sebab kami dah 26 tahun tu. Kami pun goal hanya satu. Kami mau stability dalam life kami. Kami mau ada pasangan, kami akan kahwin cepat-cepat. Si perlu kot nak terfikir panjang. Okay. Ano tu dia, kami yakin dalam masa 5 tahun akan datang, maybe kami akan nikah. Saya rasa nak nangis-nangis kita orang makan tu. Kami memang dah nangis. Mun pasangan kita orang berubah, adakah kita orang akan stay ataupun cari lain? Lagi dia bukan curang, kami saya ada masalah. Kelakar lah dengannya. Mun benda ya one way communication, habislah. Tapi punya curang pun kita boleh aturnya ya tak sampai. Mun pasangan kita orang berubah, adakah kita orang tinggal ataupun stay? Dari seginya panas baran kapal biasa mek patut tinggal kau sebab takut bila dah halal kami mati dibunuh ya kita. Mun lagi dari segi asal apa-apa ya kami rasa benda boleh diubah kecuali bukan curang and panas baran. sorry pedas. Panas baran, dokek and berkira Mun yang berubah secara positif, kami akan stay. Mun yang berubah negatif, tapi yang boleh dibentuk lagi, boleh ditegur, pun kami akan stay. tak dah ada pasangan belum? Kan kini tu dah sikap pasangan kemarin. Okay, ada. Dah. Okay. Mun pasangan kita ego, tak akan tinggalkannya ataupun kita stay. Mun kemauan ke lain nak, and then kami madahnya salah, tapi yang simak-simaknya salah, bagi kami that is a red flag. Ada pasangan kah belum? Dia pasangan kami tu. Siapalah mbak kita je lah. Kira yang kami. Advice kami lah. Okay, untuk lelaki lah, carilah perempuan yang menyenangkan hati. Okay, menyenangkan hati. Kami ada je advice untuk perempuan. Okay, untuk cari jodoh lelaki. Okay, cari lelaki bertanggungjawab, rajin cari duit. Okay, dia aja. Munnya bertanggungjawab,
Semua insyaAllah settle. Okay, terima kasih pada host kita. Jadi, spesial je kita pun konten. Berita mengenai Q&A jodoh. Okay, and kita ada idea atau padah dekat komen, okay?